Kalau anda masih tak mula buat konten pada hari ini, berkemungkinan peluang untuk stabilkan kewangan anda akan mengambil masa yang panjang. Hari ini ramai orang yang kerja kuat, balik lambat, bangun awal, makan tak cukup, tidur tak cukup. Tapi perasan tak, mesti ada satu soalan ni dalam diri kita. Kenapa aku kerja kuat tapi kewangan aku masih sama? Mesti ada benda tak kena dekat sini kan? Mesti ada something wrong. Gaji masuk setiap bulan, esok dah habis. Kita buat ni, esok dah habis. Harga barang duk naik, inflasi duk menekan kita. Mesti ada benda yang kita tak tahu macam mana kita nak tambah kewangan kita. Ataupun kita tak cukup skill. Dan dengan itu setiap bulan kita berharap bulan depan akan jadi lebih baik. Tapi hakikatnya dia tak macam tu selagi kita tak berubah. Sebab saya pun dalam keadaan tu, saya rasa saya akan berjaya bila mana saya kerja kuat, saya kerja lebih rajin, saya lebih tahan penat. Tengok-tengok kehidupan saya masih sama, tak ada perubahan. Kehidupan saya start berubah sejak 6 bulan ni, di mana saya start buat konten. Bila mana saya start konten secara konsisten, saya develop saya punya trademark, saya punya video ni kan. Lepas tu income saya naik, okey, dengan buat affiliate, saya ada biasanya buat saya punya produk digital, makin baik lah, kehidupan saya makin baik. Dan sejak tu saya macam tak ada apa mustahil pun sebenarnya, kecuali kita jadi orang yang malas. Orang malas ni dia akan banyak alasan lah, tak buat apa langsung. So di sini saya macam nak share kepada anda semua, kita kena start buat konten. Sebab buat income, kita berharap pada satu sumber, iaitu gaji. Bila mana kita berharap pada gaji, kita ada limit. Limitation dia memang terhad. Kita nak kerja lebih masih sama, kerja kuat gila-gila pun masih sama. Kecuali buat konten. Buat konten ni adalah bisnes. Bila mana lagi banyak kita usaha, lagi banyak kita dapat. Itu punya konsep lah, bisnes model lah. Dan dengan ini, tak bermaksud kita kena berhenti kerja. Saya tak pasal berhenti kerja. Dan saya nak suruh buat konten bukan untuk jadi influencer. Bukan untuk buat benda tak baik. Macam buat konten yang tak berfaedah, hanya syok sendiri. Bukan syok sendiri. Saya macam, maksud saya ni lah, benda yang negatif lah. Jangan buat konten negatif. Buat yang konten yang positif. Education. Dan share pengalaman dan skill anda yang ada tu. Dan jualkan pengalaman tu. Jual skill, jual pengalaman. Kat situ saya suruh buat konten, di mana anda boleh promote skill tu dan jual. Kat situ boleh jana pendapatan. Okey. Sebenarnya orang tak malas pun. Orang tak nampak peluang untuk leverage. Okey, leverage tu macam buat sekali boleh jual banyak kali. Kalau maksudnya saya boleh simpelkan, buat kerja sikit dapat banyak. Buat kerja sikit dapat banyak. Itulah leverage. So dekat sini, kenapa saya suruh buat konten? Konten bukan sekadar hiburan, bukan untuk orang jadi famous. Bukan. Konten adalah alat untuk tarik perhatian, alat untuk bina kepercayaan, alat untuk buka peluang. Bila mana anda start buat konten, peluang untuk tanpa pendapatan tu lagi naik, lagi tinggi. Dan peluang mungkin nak dapat kerja, boleh juga pakai. Sebab dia tengok anda boleh cakap depan kamera, nampak pandai bercakap. Macam sekarang ni. Sekarang ni saya berpandukan skrip, tapi sekadar guidance. Kebanyakan saya bercakap by heart lah, by hati lah. Saya cuba apa yang saya tahu, saya sampaikan apa yang saya tahu, dan kemudian saya elaborate menggunakan ayat sendiri. Bukan itu saja, kita fikir kita perlukan kamera mahal, kita perlukan editing yang power, kita perlukan pandai bercakap lah. Maksudnya kita tak perlukan confidence pun semua tu, kita tak perlu. Kita perlukan action ataupun tindakan. Bila mana kita mula, baru ada hasil. Bila mana kita banyak berfikir, banyak overthinking, kerja tak jalan. Sebab tu saya menggunakan konsep jalan dulu baru fikir lain. Okey, action dulu baru apa jadi lepas tu kita adjust. Kemudian sementara orang lain dah, sementara kita tunggu tu, orang lain dah jalan dah. Orang lain dah buat konten, orang lain dah buat pendapatan. Disebabkan kita terlalu overthinking, orang lain dah ke depan, kita masih ke belakang dan masih tetap di situ. Kita stuck. Sebab realitinya, kalau anda tak mula tahun ni, sebab kita sekarang ni dalam keadaan ekonomi yang sangat-sangat dahsyat. Saya rasa saya kena share benda ni kepada orang lain dan memberi awareness lah. Sebab kita dah tak boleh harapkan satu income. Tapi saya tak masukkan kena berhenti kerja. Kita kena buat dua income, satu offline dan satu online. Online ni dia akan jadi backup
Dan offline kerja dengan orang gaji ni pun jadi backup. So bila mana satu hilang, ada lagi satu. Itu maksud saya. Dan sejujurnya dulu saya tak pandai buat konten, saya tak pandai bercakap, saya tak pandai edit. Saya tak pandai semua ni. Saya buat secara berterusan, itu saja. Selagi saya tak give up, peluang saya nak berjaya tu lagi ada. Yang mana tak tahu nak buat konten kan, saya dah simplify kan, saya dah jumpa cara shortcut. Macam mana anda nak mula terus tanpa pening-pening. Saya buat dua version, free dan berbayar. Terpulanglah yang mana sesuai dengan anda, saya tak paksa pun. Dekat sini saya nak ajak semua orang buat konten. Saya nak abang ni lah, tak perlu overthinking nak buat konten. Saya nak abang juga, tak perlu perfect, tak perlu sempurna untuk mula. Mula dulu, nanti aja jalan. Okay? Saya nak promote lah kelas tu. Siapa berminat nak belajar buat konten di bawah 30 minit. Saya ajak cara paling simple yang boleh, sebab saya rasa founder tak apalah. saya rasa founder yang mana buat kelas konten apa semua tu, apa saya perasan, ramai menunjuk kepada founder, dia tak menunjuk kepada orang biasa macam kita. Dan mereka tak ajak sangat-sangat pun secara praktikal. Mereka hanya tunjuk result je. Memang orang pelajar, orang bagi result, tapi orang yang result tu orang yang ada duit. Apa yang saya nampak lah, orang yang ada duit. Dan dekat sini saya nak ajak macam mana, tak ada apa langsung, kosong, zero, macam mana nak mula. Dan dekat situ saya rasa yang apa yang saya nak bagi ni, sistem yang paling mudah untuk semua orang. Tak sesuai lah untuk semua orang. Saya target orang yang suruh di rumah, orang yang kerja shift 12 jam memang tak ada masa, dan orang yang nak ubah hidup dia. 3 ni je saya punya target. Dan dengan ini saya harap video ni memanglah macam insya-Allah dapat membantu lah. Sebab saya dah usahakan apa yang saya boleh buat. Umpama menggali, cari pemata sampai jumpa. Dan buat konten ni memang macam tu, dia kena kuat sampai jumpa kita punya bakat dan kita punya niche. Kita mula-mula try dulu baru tahu apa yang kita minat, apa yang kita pandai, apa yang kita tahu. Tapi first sekali jual dulu kemahiran anda, buatlah e-book ke, buat kelas ke macam saya buat ni, dan try dan jual. Yang promote macam ni. Ataupun buat affiliate, belajar buat affiliate. Macam video macam kelas saya buat untuk affiliate lah, sebab saya belum prepare lagi untuk buat macam mana nak buat kelas, macam mana nak buat payment giveaway. Benda tu complicated sikit, website punya style lah. Dan saya nampak benda simple lah. Sebab tu saya buat sistem tu. Saya buat sistem yang mudah untuk digunakan dan user friendly. Yang mana berminat boleh dapatkan kelas tu dekat bio. Okay? Tak mahal pun, dan saya tak paksa. Dan sebab apa saya tak paksa? Sebab saya buat version free pun ada. Saya tak ajak jadi influencer, saya ajak skill paling simple untuk survival, untuk hidup saja. Saya cuma nak bagi anda satu sistem yang jelas, macam mana nak mula dari kosong, macam mana nak buat konten tanpa overthinking, macam mana nak konsisten sampai sibuk. Okey? Silap ni. Walaupun macam mana nak konsisten walaupun kita sibuk. Dan yang paling penting, macam mana nak buat semua ni dalam masa yang singkat. Saya tahu ramai tak ada masa, sebab saya tahu ramai ada yang kerja 12 jam, kerja lebih, kadang jaga anak, jaga tu, tak dan. Memang tak dan. Sebab tu saya buat design macam ni, lebih realistik, sesuai dengan kita. Boleh buat dalam bawah 30 minit dah boleh buat. Boleh guna apa yang ada sekarang. Apa yang ada, phone, lighting matahari, lampu biasa, lampu bodoh lah, lampu kecil, lampu meja, semua tu boleh pakai. Dan mulalah tanpa tunggu apa-apa. Saya buat version free yang tak berbanyak pun dah, yang banyak pun dah. Ikutlah, saya tak paksa. Anda kena cuba dulu, tengok yang mana sesuai. Kalau anda rasa start sekarang, mungkin ni satu peluang untuk anda tambah income dengan jual barang orang, affiliate, jual barang sendiri, produk digital. Sebab tak ada kos pun, hanya jual pengalaman dan skill, ataupun jual servis. Kalau nak jual video editing ke, masak prep ke, apa-apa lah kan. Jual servis lah, macam tukang pack ke kan. Tapi promote dekat social media, dekat TikTok. Try lah. Itu idea masing-masing lah. Saya tak boleh nak adjust tu sebab saya bidang lain. Saya tak boleh nak apply semua. So ikut kepakaran masing-masing. Anda boleh mula hari ni. Sebab tu saya buat sistem macam tu. Memang senang gila untuk buat. Dan jangan expect income dari sini akan datang cepat. Dia akan datang lambat, 6 bulan ke atas. Dan ikut pada takdir, ikut pada rezeki, ikut pada usaha masing-masing dan market. Kalau market demand dia banyak, dan jual income tu. Dan lagi satu, jangan give up lah. Benda ni ambil masa. Sebab apa ambil masa? Dia tak senang. Okay? Dia tak macam buat Grab. Dia tak macam buat Lalamove. Dia lain. Dia banyak skill kena buat.
Dan skill ni akan menjana pendapatan dan survival. Tanpa anda peluang ada dekat situ, dia akan jadi passive income. Sebab tu dia berat. Okay, dia tak sesenang buat hari ni dapat hari ni, tak. Tapi sekali buat, macam saya cakap lah, leverage. Sekali buat dapat banyak. Kan sekali buat dapat banyak, buat sikit tapi dapat banyak. Itu yang bestnya buat konten ni. Okay, boleh cuba dulu baru tahu. Sebab lagi lama anda tunggu, lagi jauh anda kena kejar. Dan kadang-kadang bukan sebab kita tak mampu nak berjaya pun, sebab kita lambat mula.